kita semua sempurna. Walaupun ada kekurangan, tapi kekurangan tu sebenarnya, kenapa you rasa kurang? Sebab orang keliling you tak buat benda tu, tak ada benda tu. Ataupun you tengok orang depan you, orang keliling you rasa macam ramai yang buat. Apalah benda tu, benda trending ke, benda viral ke, apalah you kat depan mata you sekarang kan, semua orang buat benda tu. Tapi mungkin you tak nak buat benda tu, you tak selesa ke apa, sebab tu bukan you. Itu bukan you, sebab tu you rasa tak selesa. Tapi tu bukan buatkan you kurang. Tak apa, terima je lah kan, terima. Yang tak semestinya orang keliling kita buat, kita kena buat juga. Tak apa, biarkan orang lain buat. Itu cara diorang happykan diri sendiri, cara diorang luahkan perasaan, cara diorang happykan diri sendiri. Pun tak boleh nak judge diorang kan, tak boleh nak judge orang. Sebab semua orang ada cara masing-masing untuk happykan diri sendiri, untuk tenangkan diri sendiri. Diri you kan, diri you macam mana? Macam mana you happykan diri sendiri, you bahagiakan diri sendiri, you tenangkan diri sendiri, macam mana? You tanya diri you tu, jawapan semua ada kat dalam tau. Jawapan kalau nak pendapat sendiri, jawapan sendiri ada kat dalam, daripada firasat. Jadi benda tu you kena tanya, lepas tu dengar daripada dalam. Okay, firasat penting. Firasat penting, intuition, apa lagi, naluri penting. Tapi benda ni untuk individu, untuk diri sendiri. Jadi kalau you nak buat orang lain percaya, orang lain macam you nak tunjuk macam benda ni salah atau benda ni betul, you dapat benda tu daripada mana? Daripada naluri, firasat. Untuk bagi orang yakin, you kena bawa evidence, proof, bukti. Biasalah tu kan, macam pergi mahkamah semua tu, kena buat bukti, evidence. Tak boleh nak cakap sebab saya dapat daripada naluri, daripada firasat. Naluri, firasat, intuition penting untuk individu, untuk diri sendiri. Penting untuk diri sendiri. Dia untuk keselamatan ataupun perlindungan. Cakap Allah bagi untuk selamat kita daripada bencana, daripada benda-benda yang tak baik. Dia bagi sign, bagi petanda daripada naluri kan. Selalu kena kan, macam kita rasa lain macam, tapi kita keep buat benda tu sebab rasa macam ni mungkin was-was je, overthinking, anxiety ke apa kan. Tapi kita keep buat benda tu, lepas minggu, 2 minggu, dia benda yang kita rasa tadi tu terjadi. Benda ni aku dah rasa dah seminggu lepas, 2 minggu lepas. Dia dah macam dah dapat petanda tu, ada benda nak jadi.